Lagi mana? Balik dulu lah. Jomlah solat. Tak apa, saya solat kat rumah je. Ni masjid. Kenapa solat kat rumah? Perempuan Bukan macam tu. Ni seluar ni kena najis. Takkan nak pergi solat pula. Dalam masjid ada kabel kad boleh pakai. Mana ada kabel kad? Ada telekong je tu. Pakai je lah. Yang penting tutup aurat. Belik lah. Tak pernah buat orang pakai telekong. Tak apalah, saya balik dulu lah. Ambil kabel kad kat rumah. Ni, ada ni. Kabel kad ekstra. Ish, ada pula kabel kad dalam seluar dia. Tak apalah. Baju ni kena tukar juga ni. Baju pun ada. Tak panas ke dia pakai judul lapis macam tu lah? Kopiah ada? Ada? Serban? Ada? Tak apalah. Awak pergi solat dulu. Saya tak selesa kat masjid ni. Kita ni sepatutnya bersyukur. Kat masjid ada kapet, ada aircon. Selesa nak solat. Ada orang solat atas tanah tau. Atas tanah? Ada lelaki ke wujud macam tu sekarang ni? Ada di Afrika. Ada saudara kita solat atas tanah. Tak ada kapet. Ada yang beratapkan daun. Sebab tu wujudnya misi kemanusiaan Insaf Insani yang bantu saudara kita dekat Afrika supaya kehidupan dan ibadah mereka lebih terjaga. Luruskan saf, rapatkan saf.